Inilah lampu kecil yang paling terang sekali. Jom kita demokan. Ini dia punya pukul, geng. Dengan lighting yang ada dalam bilik ni pun dia boleh pergi. Apa pasal? Sebab dia 700 lumen. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Badik. Selamat datang ke dalam review sepintas. Untuk kali ni aku akan tunjukkan barang daripada Nitecore berjenama Nitecore. Model dia adalah Tip SE. Tip SE ni dia datang dalam dua warna tau. Hitam dan juga kelabu. Dia ni built-in battery. Jadi tak perlu kau nak keluar masukkan bateri sebab dia built-in dengan kapasiti 500 mAh. Nak charge dia pun senang je, geng. Dia ada pocket clip dia ni. Kita tarik di sebelah tepi. Type C. Okay, mudahlah. 2025 ni senang pakai Type C. Yang mana kabel 2.0 ataupun Lightning tu berbuih sikit lah orang nak layan kau kan. Dari sudut waterproof, build up dia adalah IP54. Tapi bukan tu je yang best pasal dia ni. Antaranya, kita dapatkan lagi. Dia ni juga adalah impact resistant sampai ke tahap 1 meter. Bentuk dia bagi aku walaupun dah bertahun keluar masih lagi unik kalau nak dibandingkan dengan lampu yang lain yang berada di dalam pasaran. Betul tak? Cantik kan? Dan bentuk slim dia ni menyebabkan andai kata kita simpan di dalam poket sekalipun, contoh macam seluar jeans aku ni, kita letak, kita tak rasa dia bulky. So tu antara bestnya lah. Dengan berat 26 gram tanpa klip, seamless, tak ada masalah langsung. Okey, dari sudut kecerahan, ini yang korang-korang akan nantikan. Dia ada 4 level. 1, 2, 3, 4. Okey. Level biasa dia ada 3. Yang ni bila kita on, dia adalah 1 lumen, boleh bertahan 50 jam, tembak sejauh 4 meter. Yang kedua ni cerah sikit, 30 lumen, 8 jam, 18 meter. Yang keempat ni adalah cerah yang biasa-biasa dah cukup bagi aku. Sebab apa? Andai kata ada barang jatuh, kita nak cari dalam kereta, dalam rumah, sekadar nak solo buat lebih kurang biasa. Ini adalah 180 lumen, boleh bertahan 1 jam setengah, tembaknya sejauh 45 meter. Dan andai kata pada mood biasa ni kau nak buka kepada turbo, kau tekan dia takkan pergi. Tapi bila nak turbo, Waimah kau dekat 1 lumen, kau nak turbo dia, kita tekan je button yang belah atas ni, kita tekan, boom, 700 lumen. Yang ni memang kena tutup muka sebab kecerahan dia adalah 700 lumen. Tembak dia boleh bertahan selama 15 minit dan boleh pergi sejauh 90 meter. Kempak apa? Kecil macam ni, 700 lumen. Dia tidak tahan berapa lama, tetapi terang. Tambahan, andai kata kau tak nak pakai pocket clip dia ni, di sebelah atas dia ni, dia ada bagi satu kawasan lubang yang kita boleh letakkan tali ataupun kau nak jadikan sebagai keychain kepada lampu korang. So, pendapat korang macam mana dengan produk ni? Boleh kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa untuk tekan butang like dan kalau sudi tekanlah butang share. Bagi tahu jiran, Pak Menakan, orang surau, AJK kampung. Semua orang kasih tahu. Itu je, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.